Kalau korang mencari satu handheld game konsol yang ada lebih daripada 14,000 game-game klasik yang terdiri daripada lebih 20 emulator retro game, inilah dia yang berbaloi untuk korang dapatkan. Jom aku review. So dekat tangan aku ada satu handheld game konsol model S20. Satu game konsol model terbaru yang didatangkan dengan skrin bersaiz 5 inci dengan paparan 1280 Quad HD pixel. Memang puas hati. Cukup besar skrin dia. Mempunyai ketahanan bateri yang cukup lama dengan berkapasiti 2500 mAh dan support fast charging. Dalam box macam biasa, korang akan dapat satu user manual, satu kabel Type-C untuk pengejasan dan ini dia S20 game konsol. Sangat ringan, build quality pun solid dan color dia yang cantik. Didatangkan dengan 3 varian color dan semuanya cantik-cantik. Seriously. Bahagian atas game ni ada port Type-C untuk pengejasan, port HDMI untuk sambungkan ke TV, slot memory card, button volume dan button power on off. Tersedia 2 joystick control dan didatangkan sekali dengan background RGB light. Memang menggoda betul game konsol ni. Dalam ni dah tersedia lebih daripada 14,000 game yang terdiri daripada lebih 20 emulator game. Memang tak habis nak main semua benda ni. Ada game-game retro, ada dari PS1, ada dari PSP dan macam-macam lagi. Dia punya grafik memang padu, puas hati. Korang boleh nilai sendiri dekat video ni. Macam mana? Puas hati kan? Aku memang sangat recommend kan kalau korang mencari satu game konsol. So, macam biasa, kalau korang berminat dengan item ni, link aku sediakan dekat bawah ni. Tengok harga, beli terus.